Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton channel Saudagar MZ. Jadi, hari ini kita nak bincang satu kes yang sedang viral. Satu serbuan yang berlaku di Pulau Pinang membabitkan 13 lelaki termasuk seorang warga emas berusia 66 tahun. Allahu Akbar. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa perkara ini makin meningkat dan apa pengajaran yang kita semua boleh ambil? Sebelum kita mula, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini dan tekan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas konten-konten kesedaran masyarakat yang saya akan kongsikan setiap minggu insya-Allah dengan izin Allah. Dalam satu serbuan, pihak polis menahan 13 lelaki disyaki terlibat dengan aktiviti luar tabi'i di sebuah permis di Bandar Perai Jaya. Antara barang yang dirampas termasuk kondom dan pelincir dan minyak pelincir. Permis itu dikatakan menjalankan aktiviti tidak memoral. Perkara ini bukan kali pertama kita dengar, tetapi bila melibatkan individu berumur 60-an, itu menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku dalam masyarakat. Kita bukan nak menghukum orang, kita bukan nak mengaibkan siapa-siapa, tetapi kita kena buka mata. Perkara ini berlaku di sekeliling kita. Apa puncanya? Yang pertama, kurang pendidikan agama. Kedua, kurang pengawasan. Ketiga, pengaruh sosial media dan budaya bebas. Keempat, kerapian moral semakin menurun. Allahu Akbar. Yang kelima, premis tersembunyi yang beroperasi tanpa kawalan. Kalau seorang atuk pun boleh terlibat, apa jaminan generasi muda kita selamat? Kita tak boleh hanya salahkan kerajaan, polis atau pihak berwajib. Kita sebagai ibu bapa, penjaga, abang, kakak perlu tegas dalam menjaga nilai keluarga. Saya nak tegur dengan penuh kasih sayang, jaga diri, jaga maruah, jaga batas, jangan cari keseronokan sementara yang merosakkan hidup untuk selamanya. Kalau kita buat salah hari ini, mungkin kita tak rasa kesannya, tapi keluarga kita, anak kita, cucu kita yang menanggung malu. Saya nak